Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatin anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Utsman bin Abdullah wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'in muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surah 14 pada sifat yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qudrah artinya kuasa. Kita sebut dah dulu ada kitab Misbah Munir baru saja kemarin. Masih bab qudrah. Iradah dah. Iradah. Ya, sifat yang ke-8 iradah. Iradah artinya menentukan, yakni sifat penentu. Allah Ta'ala menentu dengan sifat penentu. Menentu tu dia jadi apa dia? Samaratis sifat dia. Samaratis sifat. Apa sama? Samarah ini kesan. Menentu tu dia panggil apa? Samaratis sifat. Tanda balik jumpa. Irada menentu tu apa? Samaratis sifat, kesan daripada sifat penentu tadi. Dia bukan sifat, cuma di atas dasar tasammuh, atas dasar bermudah kita kata iradat tu menentu. Asalnya penentu. Kalau nak terjemah dengan kaedah dia agak begitulah. Allah Ta'ala menentu dengan sifat penentu yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang dengan sifat tersebutlah Allah menjadikan segala makhluk. Allah Ta'ala
menjadi ke makhluk. Ya kudrak takluk ke apa? Kudrak takluk tak ada. Kudrak takluk taksir. Apa taksir? Memberi kesan. Kudrak takluk ya taksir. Adapun iradat ia panggil takluk taksis. Jadi kalau kita nak lebih itu kan, dengan sifat penentu itulah nak taksis Allah menentukan sekalian makhluk ni. Taksis menentu, mengkhaskan sama ada makhluk tu ada atau tiada. Adapun kudrat taksir, ia bagi kesan. Sebab tu si takluk bagi kudrat ni dia tanjizil qadim. Apa tanjizil qadim? Lulus yang sedia kala lagi. Adapun tu iradat, tanjizil qadim. Adapun kudrat suluhil qadim, tanjizil hadis. Suluhil qadim maksudnya patut sedia kala lagi. Suluhil qadim maksudnya patut sedia kala lagi Tuhan nak buat. Tapi bila Tuhan menjadikan salah satu makhluk, itu dia panggil tanjizil hadis, lulus yang baru. Patut dah, sebab ada kuasa dah. Bila siapa waktu menjadikan makhluk, waktu imkan ni dah, waktu azali tak boleh ada makhluk, mustahil. Maka tanjizil hadis, lulus yang baru. Iradat artinya menentukan, maka mustahil tergagah. Tergagah ni maksudnya apa? Dipaksa. Tergagah ni maksudnya dipaksa ataupun dikerasi. Sama lah tu, dipaksa, dikerasi. Tanda situ seperti i'tiqad Mu'tazilah. Pada kata mustahil tergagah ni, tanda di situ seperti i'tiqad Mu'tazilah. Boleh? Tanda di situ seperti i'tiqad Mu'tazilah. Sebab yang seperti i'tiqad Mu'tazilah yang berpahaman seperti i'tiqad Mu'tazilah yang berfahaman Allah wajib utuskan Nabi. Seperti i'tiqad Mu'tazilah yang berfahaman Allah wajib utuskan Nabi. Tu faham yang rosak. Dia beriktikad Allah wajib utuskan Nabi. Boleh tak boleh iktikad gitu? Tak boleh lah. Bapa tak boleh. Jadi lemah Allah Ta'ala. Sebab ni baca sekali lagi. Bila Allah wajib utuskan Nabi, jadi apa? Tak ada iradat lah. Tak ada iradat tu dia panggil tergagah. Tergagah tu maksudnya dipaksa. Tuhan nak tausikan utus Nabi. Utuskan Nabi. Dan wajib, tambah lagi. Dan wajib seperti utuskan Nabi dan wajib solah dan aslah. Solah ni baik, buat kurungnya baik. Aslah maksudnya yang terlebih baik. Solah baik, aslah yang terlebih baik. Itu faham yang Mu'tazilah juga. Jadi dia kata antara benda baik dengan terlebih baik, wajib Tuhan beri hak terbaik.
Jadi meneninglah Imam Asy'ari, dia pernah berdebat dengan bapak tiri dia. Bapak tiri dia Tok Guru Mu'tazilah. Nampak? Dia berdebat dengan bapak tiri dia. Kerana bapak tiri dia pegang kata wajib tu hawi hak terbaik bagi makhluk. Nah, dia pun tanya keadaan 3 orang. Yang pertama mati besar dalam iman. Yang kedua mati ketika mana kecil. Yang tiga mati besar dalam kafir. Jadi kalau kata wajib tu hawi terbaik bagi hamba dia, hak mati besar dari iman tu tak apalah, hak tu terbaik. Bagaimana dengan anak mati kecil? Tuhan nak jawab gimana? Kalau wajib tu hawi hak terbaik dia hamba, bapa Tuhan mati ke dia kecil? Jadi jawabnya Mu'tazilah ni, dia kata Tuhan tahu kalau mati besar tidak ada iman. Jadi mati kecil lebih baik. Baik, bagaimana Tuhan nak jawab dengan hak ketiga? Mana ketiga? Mati tiga mana? Mati besar dalam keadaan kafir. Bapa Tuhan tak mati ke dia masa kecil lagi? Nampak? Maka pada waktu tu geti kata tidak wajib bagi Allah Ta'ala nak buat salah dan aslah ni tak wajib. Ikut Tuhan nak buat macam mana pun. Kalau kata ibarat kata cerita, Tuhan lah pengaruh dia ni. Jo arah siapa jadi hero, siapa jadi kuli, siapa jadi penjahat, siapa itu siapa ini. Boleh. Sebab tu kalau kita ayat dulu kan, dia orang-orang golongan Mu'tazilah ni ramai sekarang ni. Ramai faham mengikut logik hak munasabah di dia. Jadi dia kata apa tu buat hak ni jahat, hak ni baik, hak ni begitu, kafir, hak ni Islam. Maka jelas dalam Quran tu kata apa, kalau kami nak jadikan semua beriman boleh, tetapi kami tak ingin jadikan semua tu beriman. Ada baginya setengahnya iman, ada setengahnya kafir. Jadi kalau kita buat mari ayat pun mereka tak percaya, mereka ambil logik. Faham golongan Mu'tazilah ni, walaupun tak mengaku Mu'tazilah. Jadi kritikan tadi kita hujah dengan logik di mereka saat ni. Misal kita tanya, Raji tengok tak cerita? Dia kata Raji, dalam cerita tu ada ke tak hero? Ada penjahat? Ada watak utama? Ada watak sampingan? Ada. Baik, tanya dia, apa pengaruh tak semua jadi hero? Biar jawab hal tu dulu. Jawab dulu. Lepas tu kita jawab pula lah. Kalau bapa tu tak semua beriman, biar jawab dulu bapa semua tu pengaruh tak jadi watak utama. Tengok dia jawab ke mana. Misal contoh dia kata, oh kalau semua jadi hero tak jadi cerita. Dah. Apa? Mu dapat dah tu jawapan tu. Awak dapat dah tu jawapannya. Tak jadi cerita kalau semua jadi hero. Hero ni kena bila? Bila kena hero? Ni. Kena hero ni bila? Waktu mana kena hero? Dia tu hero. Ya bisa kali ingatlah. Ada masalah nak kira tu. Bila adanya penjahat Kenapa? Bila ada penjahat, bila orang ni ada kesusahan, barulah timbul dia ni hero. Betul tak? Kalau orang tak ada susah, tak ada penjahat, tak ada apa, orang kenal tak dia hero? Hero ni penyelamat. Bahasa kita dah dia hero penyelamat ni. Nak selamat apa orang semua amin, ada rumah, ada duit, ada apa-apa. Perlu lagi tak hero? Tak perlu dah lah. Nampak? Tak jadi cerita dah lah. Tidak mau faham lah kata kena ada orang jenis gini supaya jadinya cerita. Supaya kena hero, kena baik, kena ada, kena baik lah, kena baik.
ada jahat lah. Yalah kata. Kalau tak ada jahat kena ada baik ke apa? Tak kenal lagi mana. Ada lawannya tu hok menonjolkan diri sesuatu perkara saat ni. Kenal orang alim lagi mana? Ada orang jahil. Kenal sidik mana? Ada orang bodoh. Wujud ada orang bodoh. Boleh betul ni orang sidik ni. Ada. Orang bodoh lah mana? Ni ulama pulawai. Itu je bodoh lah tu. Oh, orang ni kata tak boleh kata bodoh. Mana nak kata kamu? Ada. Oh, kurang cerdik. Sama lah tu kurang cerdik dengan bodoh. Bodoh boleh ni. Tak cerdik lah. Dah nak buat ulama. Nak jadi kat mana lagi? Dalam ayat Allah Ta'ala nyata ke, orang hok lawan ke kasih Allah Ta'ala ni Tuhan istihar perai. Istihar perai orang hok lawan ke kasih Tuhan. Sebab tu kita ni walaupun kita ni tak boleh nak mendatangkan manfaat di diri kita dari orang lain, jangan mendatangkan mudarat. Baik, faham tu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ada mana-mana tempat, mana-mana masa ada golongan-golongan ni. Jangan faham kata tak ada dah Mu'tazilah. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Dalil apa ni? Dalil bagi sifat iradah. Fa'alul lima yurid. Maksudnya dia Allah berbuat apa yang dia ditentukannya, apa yang dia tentukannya. Tuhan buat apa yang dia tentu. Buat dengan apa? Qudrah. Tanda berbuat yakni dengan sifat qudrah. Ayat dah sana kan taksir, memberi kesan. Berbuat tanda situ fa'alun tu dengan sifat qudrah. Apa yang dia tentukan, tentu dengan apa? Tanda dah berbuat ini sifat qudrah. Apa yang dia tentukan dengan sifat apa ni? Iradah. Nampak ni? Dia kau lain. Dengan sifat iradah. Tanda situ ditentukan yakni dengan sifat iradah. Boleh? Tanah mana ni? Tanah bawah benar atas ni. Ni muka saat 15 atas tu. Penuh dah situ tu. Tu tak jumpa jari tu. Kau tak ada lagi berbuat dengan kuda. Tak ada kau? Tanah hok di ayat. Ya peh bahasa Arab pada bahasa Melayu. Yang tak ada kau Arab. Apa? Kudrat dengan apa? Takluk dia taksir. Tanda balik. Iradat takluk dia taksis. Itu dalil mengikut orang panggil dalil nakli. Adapun dalil akli, cuba buat weh. Sifat ketujuh dah ni kita ni. Apa nak buat? Dalil sifat akli leh. Mula. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, yang kata lemah lalu dah. Maka ambil lawanan dia lah. Apa lawanan dia? Kalau Allah Ta'ala kehendak, tentulah Tuhan dikerasi, tergagah, dipaksa. Tanda mula dalam akli. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, Tuhan tentulah dipaksa. Kalau Allah tidak sifat kehendak, tentu Tuhan dipaksa. Tergagah tu dipaksa, samalah. Ambil hak lawan ni dia. Kalau Tuhan tu dipaksa, dikerasi, barulah jadi. Jadi apa? Kalau Tuhan ni dipaksa, dikerasi, jadi apa Tuhan? Lemah.
tentu dipaksa. Kalau Allah Ta'ala dipaksa, tentu lemah. Boleh. Kalau Tuhan lemah, apa boleh? Batil selalu. Hak mau gaduh. Tengok hak sebelum lah. Kalau Tuhan lemah jadi apa? Tidak ada makhluk. Tak boleh kaji, tak ingat. Tak ada alat tu baru batil. Apa nak kata baru batil. Ikut turut-turut betul lah. Jangan gaduh. Apa? Boleh ada. Kalau Tuhan tak berkehendak, Tuhan dipaksa. Dan tentu lemah. Boleh. Jumpa tak ada ada. Kalau dipaksa, tentu Tuhan lemah. Mana dah? Anak akli mana? Dia rodak tentu dipaksa. Dah ayat 2-3 kali dah ni. Kalau Tuhan dipaksa, tentu lemah. Apa nak kira-kira tadi. Dari baca juga. Tu kita kena besar. Tadi kita tak penutup. Dia kata kena besar sikit tulisnya. Nanti dia tua agak menyesal. Duk cecah diri sendiri. Bapalah tulis kecil dulu. Nampak? Tu kena mengaji juga pelita penutup tu. Ta'lim muta'alim. Lagu mana cara nak dobit, lagu mana cara nak mengaji. Tentu Tuhan lemah. Kalau Tuhan lemah, tak boleh ada alam. Kalau tak ada alam, batil. Kenapa batil? Ni. Tak ingat lagi. Ni. Bapa batil kerana bina ayat lah. Jangan musyahadah apunya. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah, dengan penyaksian mata kita. Itu boleh juga nama ayat. Kerana alam ini telah ada dengan cara musyahadah. Dimusyahadahkan dengan mata kepala. Boleh? Maka yakinlah kata Tuhan itu. Balik semula. Dia kan boleh ambil gini, buat pula gini. Yang pertama, Tuhan tu tidak lemah. Tuhan tu, kalau Tuhan tu tidak kehendak, tentu Tuhan dipaksa buat kurungan pula, buat bulat. Kalau Tuhan dipaksa, Tuhan lemah. Kalau Tuhan lemah, Tuhan kalau Tuhan lemah, tak ada alai. Tak ada alai ni batilun kerana telah ada dengan musyahadah. Lepas tu balik semula. Balik semula ke mana? Bila dah ada dengan musyahadah alai ni, tentulah Tuhan tu tidak lemah. Bila Tuhan tak lemah, tentulah Tuhan tidak dipaksa. Bila kata Tuhan tidak dipaksa, tentulah Tuhan iradah. Nanti kita tulis bahan ni lah. Ambil gitu ya, sokmo pun. Tak ada susah mengaji ni. Susah tu tak murajaah balik, susah lah. Pas sudah mengaji sipeh makan tidur, berok, lepas tu main, lepas tu tak ada murajaah. 10 minit sebelum mengaji, lepas tu boleh dah murajaah mata. Misal kata, lepas tu 10 minit sebelum mengaji ni buat apa? Nyapu. Tak juga. Nyapu pedas. Ada buat apa 10 minit sebelum tu? Awak tengok saya tengok awak. Itu cara kita saling melihat. Dia buat apa 10 minit ni, ayat suruh mari lalu 10 minit sebelum kelas. Apa macam ni?
Mari bawa sedang molek kita mari sat ni. Dengar buah kita berjaya, bukan nak kecil agah. Insya-Allah berjaya. Dengarlah muka kita ni. Mari ikut jahil juga pun demo lah. Lo ni pun jahil lagi. Tak kata alim, tak jahil lagi. Mana ni? Ya kau ngaji kau suruh jahil, kau ngaji kau suruh jahil. Hak ngaji suruh alim ni, tu tak dapat keberkatan dalam ngaji. Kau ni alim dah. Tu dah berkat dalam ngaji. Ya kau ngaji, kau jahil. Mana mulai 10 tahun ngaji pondok. Kau jahil suruh. Ngaji ke begitu? Hatu benar mengaji ya. Mana dia duduk pondok dah ni 10 bulan. Suruh aling. Baru 10 bulan duduk suruh aling. Tu tak benar lagi mengaji. Orang mengaji ni suruh jahil. Apa maksud suruh jahil? Semakin menunduk, semakin rasa tak cukup. Semakin rasa tak cukup tu lah nak banyak kali ulai kaji. Hak je tak ulai kaji ni suruh aling. Ni. Ada ulai kaji lah. Jadi suruh aling dah, tak hidup ulai kaji. Ni ulai kaji tak? Tak apa, ya tu jahil. Si. Dah kaji, ulai kaji. Boleh kaji ke mana tadi nak jawab kita dah ayat ni. Nak mudah kaji hak lain. Mudah kaji bila tak jawab, mudah tuluh ya hak tu. Hak dalil hak minggu lepas belum tu dengan hak ni benda tuluh ya. Habis itu. Lepas tu gapo kita kena buat dengan kita tahu kata Tuhan ni ada sifat iradat. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang muttaqi, apa muttaqi? Yang beriktikad, ia mukmin hendaklah bersyukur pada Allah Taala. Kena syukur sama-sama. Tanda situ. La in syakartum la azidannakum. Tanda kada syukur tu. Kalau kamu syukur kepada aku tambah ke lagi. Jumpa dak ni kada syukur tu. Ya dah jawab saat ni tu. Kalau kamu syukur, aku akan tambah ke lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ni ayat-ayat ni kena hafal ni. Nak duduk atas meja nak ceramah enggak? La azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Badalah kata babo. Kena banyak sabar je ya. La in syakartum. Shin kaf. Kalau kamu bersyukur, aku tambah bagi kamu. Shin kaf ro. La in syakartum. Kau tak bunyi shin kan sebut sana? Tak bunyi. Makhraj tak jadi molek kau. Makhraj anda tak jadi molek shin kali dia. Tak bunyi shin. Wala in kafartum kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kupurkan nikmat aku, sesungguhnya azabku amat pedih. Boleh sih. Kalau kamu syukur tambah nikmat, kalau kamu kupur kena azab. Ayat mudah dah tu. Warna kerut lagi. Kalau syukur tambah nikmat, kalau kupur kena azab. Boleh. Kena makan buah zabit buat kita ni weh. Kena nak buah zabit. Ya kau mau soal mai zabit deh. Nah zabit. Makanan otak. Buah zabit tu memang makanan otak.
Ya Allah, kalau kupu tanya lagi. Kalau kupu tak apalah, kalau kupu kena azab. Ni kena makan sebotol bos Zabit buat kita. Sari-sari sih boleh. Nak sebab mai bos Zabit pula. Bos Zabit, bos kurma. Memang harai dah Maggi tu. Ni tu kata harai tu. Kok apa kok buat kita ni. Itu pun dah. Ada seorang sahabat Ana tu masa duk Mahat. Ana ni pergi bahagia dakwah. Masa dak asrama tu. Dianya pergi bahagia pemakanan. Gitulah lebih kurang. Jadi dia kata, entah ni untunglah entah pergi bahagia dakwah. Pahala banyaklah pergi dakwah. Cara kau ustaz mari mengajar, cara kau kitab, cara kau itu. Anak ni bahagia pemakanan aja. Dia tak faham. Karena dia tak faham, kita pergi faham ke dia. Mana nak pergi faham ke dia? Makanan itulah memberi kesan pada orang nak buat dakwah. Esko dakwah dengan esko makanan ni mari mana hok pucuk asal? Makanan. Kalau makanan molek membentukkan diri seorang yang baik. Makanan molek ingatan kuat. Makanan molek puasa ni lah kurang makan jadi tenaga pada ibadat. Apa? Besar esko bahagia makanan ni. Dialah yang akan menentukan bagaimana susah dan senangnya esko bahagia dakwah ni nak cara kau pelajar. Apa dah ni? Mula di dia lah. Kalau dia jaga molek makanan pelajar-pelajar ni, dia tapis dia itu dia ini, mudah pelajar saat ni. Dia nak belajar, dia nak mengaji, dia nak ngapa. Ni tu kena ingat lah. Kadang-kadangnya demo ialah masa sekolah ni pelajar-pelajar ni ada sifat nakal-nakal dia. Nakal tak boleh nakal. Nakal tak boleh. Nakal siapa ambil hak orang tak boleh. Kalau pengalaman kita di asrama kan, dia malam-malam tu dia ada sedia setiap dom, setiap bilik pelajar ni kuih, misal kata plastik. Jadi pelajar makan minum air malam-malam tu dengan kuih kat bolehlah sebutir 2 butir kuih seorang. Di setengah pelajar ni nakal dia ambil sayang dia makan 4 butir, sayang dia main lewat tak boleh makan. Apa? Boleh ke tak boleh kita? Tak boleh, moga sayang dia bayar untuk tu. Ada setengah cikgu pun dia ayat dulu dia zaman nakal-nakal dulu masa sekolah. Dia buat apa mana? Ni pengalaman dia lah. Yang mana benda tu kena insafi. Lagu mana dia buat? Moga tahan sekolah, tahan tak jadi cikgu. Dia ni jadi iyalah budak-budak semua mari ikut nakal goliknya. Kop joguh tu mi sore ya. Ada senyap joguhnya. Jadi dia kata lauk saat ni tu masa Kedah, dia letak lauk dalam, tak nasi luar. Nampak? Jadi tahan bayar tu tak kena bayar. Harga lauk muka tak ada nampak lauk. Padahal di Kedah dia ambil lauk. Kata. Jadi tu dia panggil apa? Ambil hak orang tu. Patutnya hak tuan Kedah 2-3 riyal lagi dia kena bayar. Tapi dia tak bayar. Kenapa? Karena tuan Kedah tak nampak dia susut lauk dan nasi dia. Boleh tak dia gitu? Ni harai tak harai? Harai ke tak? Bukan main poisak rokok benda makruh, benda khilaf ulama dak ni. Benda kotak ini dah haram, tak ada khilaf ulama. Patut kena taubat mana cara dia ni? Mana kita bayar semula ketua dia dah 20 tahun lepas. 20 tahun lepas bukan? Tahun lepas tak 2 tahun lepas pergi cari semula. Susah. Patutnya dia buat mudah hak orang. Hak mati dah kena bagi kau waris dia. Duit sepatut kita bayar tu. Dah kalau kata sehari patut 2 riyal. Ni kena bayar lebih. Hak dia tak bayar. Kalau 10 hari 20 riyal. 1 hari 200 riyal. Banyak weh. Adakah duk main masa duk ngaji kau gapo duk buat benda tu lama mana? Kalau 2 riyal ya orang tak boleh nak mudah.
Sebab apa? Sebab doyan ni dia boleh beli rokok dah. Aku kata tu. Orang tak boleh ambil. Sebab tu dalam kitab Umdatus Salik, dia kata kalau ada bangkai mayat dengan ada kedai runcit orang, kita lapar ni supaya masa banjir tak ada makan ni berapa, okey, kita lapar ataupun musim kemarau kot tak ada makan ni, ada bangkai lembu najis bangkai ni tak boleh makan, dengan ada kedai orang kok kita boleh ambil makan ni dia situ, nak ambil hak mana dulu? Tak boleh ambil hak orang bangkai dulu. Hak orang ni jawab mudah. Nak ayat kata begitu. Bukan kata halal boleh makan bangkai. Hak ni tain darurah. Tak boleh nak ambil rapah hak orang begitu. Apatah lagi kita ambil patut tak rati pula. Tain-tain banjir kau gapo setengah orang kita ambil duit hak orang. Ni tain-tain banjir gapo ikan orang ni nak. Ada. Ya ikan ke orang duduk pega dalam kolej dia tu kan. Bila banjir air naik tu, ikan pergi habis sekata lah. Kita tahu dah ikan ni memang milik kawan ni, bukan daripada sungai kau daripada mana duduk, memang rodiknya hak demon ni misal kata. Tak boleh nak ambil. Tak tahu tu lain lah. Hak ni kita memang tahu kata hak dia. Kalau kita ikan sungai ni halai. Sungai mana tak ada sungai misal kata ada sungai hak kawan tu duduk pera sini nyo. Misal kata kalau hak kita yakin hak dia tak boleh. Kalau kata benda tu bukan hak dia tak apa, nak ambil pun. Ni nak mudahlah hak orang ni. Nak ayat kata gitu. Jadi saat ni nak ayat katanya walaupun dia tu duk pegang masalah pemakan ni tu memberi faktor terbesar pada orang mengaji ni. Minyak orang kafir pun hak dia tak boleh ambil kecuali harta korun. Harta korun maksudnya harta orang kafir tanah hak dulu. Hak tu tak apa boleh ambil. Tapi kalau harta orang Islam tak boleh ambil. Harta luqatah kita sebut kan? Harta luqatah, harta orang Islam yang keciciran tak boleh ambil. Supaya ada dulu dari surat khabar mana dia menega bandar dari seluar hak dia beli tu ada duit Jepun. Banyaklah. Mungkin kalau kok Malaysia ni puluh-puluh ribu mungkin lah, rasanya begitulah maksud kita. Boleh ambil tak boleh? Tak boleh. Bapa tak boleh hak orang. Jepun kafir ni Ustaz. Kalau katalah Jepun ni mau kata kafir sekalipun, belum tentu lagi hak orang kafir ke hak Islam. Apa? Orang Jepun pada juga Islam. Hak kafir berlaku tentu kafir. Patut hak kafir ke guna duit Jepun tu. Islam ke Jepun bisa. Yang maksudnya benda-benda tu kena ambil cermat lah. Nak makan dalam tubuh badan kita ni kadang masuk hak tak molek kan? Susah lah. Susah sikit nak mengaji, nak dapat barakah, doa nak dimustajab, susah. Sebab tu dalam riwayat hadis tu ada Nabi SAW sabda, bagaimanakah keadaan Tuhan tu nak menerima ke doa seorang hamba sedar ke makan dia makan hak orang, dia ambil hak orang, pakai hak orang, dia tumbuh dia daripada tumbuh benda-benda hak haram tu, badan dia tumbuh pada benda hak haram. Maka bagaimana nak dimustajab ke doa dia? Tak dimustajab. Tu kita bila ngaji, kita nak keberkatan ilmu, kita kena cermat dalam bab ni. Tak boleh kita buat mudah. Nampak? Kalau nampak air atas peti tak tahu hak siapa, jangan terus minum. Jangan terus minum. Tak tahu hak siapa ni weh. Dia ada benda luqatah ni, misal kata kita jumpa nasi lemak tengah jalan tepi jalan lah maksudnya. Tak tahu hak siapa. Jadi kalau duduk lama-lama sangat sini basing, orang pun tak mari ambil. Kita makan niat kata gati, kalau tuan dia mari tak apa. Benda luqatah, benda yang keciciran tepi jalan tu, kita nak kena umum setahun tu tengok keadaan lah. Kalau benda tu duit banyak 2-3 ribu, umumlah setahun. Tapi kalau benda tu jenis cepat rosak seperti nasi,
kuih, air dan sebagainya, maka hak tu tak perlu nak tunggu setahun lah kita isytihad kok ke. Siapa dia boleh lepas tu ada kehilangan nasi lemak 10 buku, ada sipil lagi ni. Tu tak payah sipil lah. Nampak dah. Tu dia kena ngaji fiqh pula, ngaji ilmu tauhid baru. Kena bersyukur pada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat. Ni nikmat Allah Ta'ala beri reti kita agama ni, hak besar sekali nikmatnya. Orang boleh reti agama ni kadang-kadang orang rasa jeh ya. Apa jeh? Jeh ni maksud katanya merendahkan, meremehkan. Padahal mendapat kepahaman agama lah hak besar-besar. Dalil mana dalil? Dalil hadis Nabi hatando, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak kepadanya kebaikan, siapa man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah Ta'ala kehendak baginya kebaikan, apa tu hewi ke dia? Harta banyak ke? Yufaqihu fid din, Tuhan beri dia faham dalam agama. Boleh. Siapa yang Allah kehendak kebaikan bagi dia, Tuhan nak bagi dia ni kebaikan, Tuhan beri dia ni faham agama. Boleh. Tuhan beri dia faham agama. Siapa yang Tuhan nak dia ni kebaikan, Tuhan beri dia faham agama. Boleh? Itu alamat benda kebaikan nak boleh di kita. Bila kita faham agama, macam tadi lah, kita ada batasan-batasan, benda haram, benda halal, benda makruh. Jadi yang utamanya kita usaha tinggal dulu haram. Kadang-kadang benda haram tu kita tak sedar. Tak sedar, tak tahu saya benda ni haram, tak sedar. Tinggal dulu benda haram, kenal dulu benda haram, tinggal. Lepas tu usaha pula tinggal ke benda makruh. Benda makruh ni benda tak molek lah. Bila usaha kita tinggal benda makruh, makan ni, kau perbuatan, kau pakai apa, kita tinggal benda makruh. Lepas tu kita usaha dengan benda-benda hak halal. Hak halal pula kalau makan ni, kita usaha ke sikit. Maksud katanya, hak tu kita dok makan banyak tu, wis sikit. Pakai kita hak banyak tu, wis sikit. Jangan duduk bermewah sangat gapo semua, kecuali di atas keperluan dia panggil. Nampak dah? Nanti kita usaha sikit. InsyaAllah kita jadi berperangai seperti mana akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu yang mengaji. Bila orang tu dapat dah seperti mana kelakuan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia dapat semua benda dah. Cukup dah bagi dia. Dunia dan seisi dunia tadi. Antah tiap-tiap nikmat, terima kasih banyaklah kepada Allah Ta'ala mengenalkan kita agama. Hatta kena terima kasih jugalah orang yang kita kena agama. Orang yang membiayai kita pada belajar, orang tua kita ni, terima kasih juga. Ni, dah. Mak mari ni, ayah mari. Terima kasih tak? Ayah terima kasih molek. Terima kasihlah mak ayah mari ataupun wi belanja, buat itu, buat ini, boleh kita nak ngaji, kena agama. Tengok. Man la yashkurin nas lam yashkurillah. Anda, siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, dia tak mampu nak terima kasih pada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia yang buat baik ke dia, maka dia tak mampu nak terima kasih pada Allah. Kalau tak terima kasih pada manusia, dia tak boleh nak terima kasih pada Allah Ta'ala. Boleh? Habis itu. Dan sabar atas tiap-tiap bala di dunia. Tanda situ, apa kena sabar?
Bapa kena sabar sih bala atas muka dunia ni. Ni. Bapa kena sabar bala atas muka dunia. Sebab Allah sayang. Dekat-dekat dah tu. Kok kita kecek ni. Sebab Allah yang kehendak. Duk kecek bab apa ni? Iradat bukan kecek bab mahabbah. Betul dah. Sebab Allah Ta'ala sayang. Betul. Kita duk kecek oning ni. Tanda pada kata dan sabar atas tiap-tiap bala di dunia. Tanda situ. Kerana semuanya ditentukan oleh Allah. Tuhan tentu di kita ni. Nak mari sakit, nak mari demam, nak mari hilang duit, nak mari kesepitan hidup. Apa? Tuhan tentu di kita ni. Sebab benda tu hak berlaku semua daripada qadarullah. Apa ni? Benda hak daripada ketentuan Allah Ta'ala. Apa? Qadarullah. Benda hak Tuhan tentu dah di kita. Sekadar ni kita, alhamdulillah. Kita mengaji dah, tapi Tuhan tentu kita sekadar ni, alhamdulillah. Tak ada jadi serabut perut kita, alhamdulillah. Tuhan kita mengaji pun alhamdulillah. Boleh lebih sikit lagi alhamdulillah. Kalau Tuhan banyak lagi alhamdulillah. Kalau tak senyum Tuhan lebih banyak dah, tak ada rasa syukur ke Tuhan. Lepas tu nampak diri kita pandai. Tak sih. Apa? Hal tu alamat Tuhan benci seseorang. Tuhan jauh ke dia daripada Allah. Walaupun benda tu nampak berupa nikmat ni, boleh duit, boleh ilmu, tetapi dia tak nampak daripada Tuhan. Jadi apa tu? Ni jauh daripada Tuhan. Orang ni bila dia pada Allah Ta'ala tu, alamat Tuhan tak suka di dia. Nampak ni? Dia tak suka di dia. Habis itu. So lagi. Qala al-mu'allif ilmu. Ada nak tanya ke iradat? Lawas molek dah. Sini semacam dah. Ilmu artinya tahu. Ilmu sifat apa yang panggil ilmu? Ma'ani. Ada berapa sifat ma'ani? 7. Semua sifat ma'ani bertakluk kecuali hayat. Dia cepat jawab. Jangan sedia kemudian baru nak jawab. Sedia kemudian baru nak jawab. Ni cepat pakak-pakak jawab lah kelakar. Kudrat takluk dia ke apa tadi kita mengaji? Taksir. Bagi kesan. Iradat taksis. Ilmu taksir berapa ilmu ayat dah kan? Inkishaf. Takluk bagi ilmu sama dengan takluk apa inkishaf ni? Sifat mana lagi dalam sifat ma'ani ada takluk inkishaf? Sama basar. Tetapi inkishaf pada sama basar tu lain dengan inkishaf pada ilmu. Ilmu artinya tahu. Tahu tu sama roti sifat dia. Sifat dia nya kalau nak ikut jalan ni pada ni bukan kata mu'alif kita salah, tidak. Hati kita ayat dah atas jalan bermudah-mudah kita terjemah begitu je lah. Ilmu ni tahu. Kalau nak terjemah dengan kaedah dia kan pengetahuan. Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuan yang sama saat ni lah. Iradat apa? Berkehendak dengan berkehendak yang ada pada zat Allah. Mengetahui tanda gini, mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada zat
yang dengan dia ternyata segala perkara. Kita ngaji dekat misbah baru kemarin duk kecek habis kurang. Dah tak ingat dah. Mengetahui dengan sifat pengetahuan. Ni. Allah mengetahui dengan sifat pengetahuan. Mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada zat. Ada pada zat tu panggil sifat ma'ani. Garis yang ada pada zat tu tulis lalu sifat ma'ani. Mengetahui dengan pengetahuan dia dah. Tak ada mengetahui ilmu tu. Mengetahui, Allah mengetahui Allah mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada zat. Allah mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada zat. Boleh? Allah mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada zat. Dia ada. Sekat mana dah? Yang ada pada zat dengan dia, dengan sifat ilmu. Dengan dia tu sifat ilmu lah. Dengan dia nyata segala perkara. Boleh? Segala perkara. Dengan dia, dengan sifat ilmu, nyata segala perkara. Kalau boleh tambah lagi, sama ada benda wajib, benda mustahil dan harus. Nyata segala perkara. Perkara mana? Perkara wajib, mustahil dan harus. Nanti ingat, esok lusa nak masuk sama basar yang nyata padanya segala perkara yang ada saja. Ingat dah. Ilmu yang nyata dengan dia segala perkara, sama ada benda tu wajib, benda tu mustahil ataupun benda tu harus. Cuba baca semula ni. Apa benda wajib? Zat dan sifat Allah. Benda mustahil apa dia? Apa makhluk mustahil? Makhluk haru, lemah ataupun sekutu bagi Allah. Fikir dulu. Yang mustahil makhluk jangan. Tak apalah, masa dia lah ada betul ada salah. Masa mengaji ni penting kita tu biar terkehadapan. Ilmu ni tak boleh malu. Ilmu ni kalau kita malu ke dia, kita tak boleh ilmu. Tu sifat ilmu. Tebinglah malunya ilmu. Tak boleh malu. Nak nanya, nak dapat ke dia, kena tebang muka. Tebang muka. Kalau buat malu-malu, ai malu. Tak boleh ilmu, tak payah harap. Lepas tu ilmu ni dia ramai orang nak ke dia. Orang tina. Jadi bila ramai orang nak, dia pilih-pilih juga. Gitu. Jadi pakat nak belaka boleh. Orang tina tak boleh seorang ya. Ilmu boleh. Kalau semua nak boleh belaka. 10 orang dapat. Hak nak lah. Hak malu, hak tak si, malah nak memperjahkan rasa dia ni nak pada ilmu dia tak dapat. Apa lagi usaha pun dak. Sebut kata nak pun dak. Baik. Sebab itulah ulama-ulama dulu kata, kami ni mendapatkan ilmu dengan banyak ke bertanya. Banyak tanya. Ni masa duk ngaji ada lagi orang nak mengajar kita, kena banyak tanya. Ni dia ada luar kat, tak ada orang dah. Kalau kita telefon, kita WhatsApp, tika gaji nak balas-balas kalau dia mau menanya. Tika gaji nak akak jawab.
3 malam kita tak akak dah. Hanya ada jugalah waktu malam tu masih letih lah. Waktu ni waktu ni tak apa. Dia mau dok belai-belai meserupuk boleh nanya hukum. Apa? Boleh ke kita nak pergi makan ni kau binatang orang? Misal tanya hukum. Nampak? Boleh, tak ada masalah nak pergi makan ni. Jangan meracuni binatang orang sudah. Lebih-lebih lagi kalau binatang orang tu lapar sangat. Misal kata tu dia tak ada pergi makan, misal kata. Tu kita wajib kena beri pula lah. Kena beri sekadar kita ada. Nyanyo ke dia. Lepas tu nyanyo ni bukan kata binatang lembu, kubah, kucing, ayam saja. Anjing sekalipun kita kena ada rasa belah kasih. Tu tengok antara orang hok masuk syurga disebut dari riwayat apa? Seorang hok pelacur, orang penzina, orang tak berjuruh lah. Pendek kata neraka dah orang gini kalau ikut adatnya. Tuhan tak maaf, dia tak ada taubat, neraka dah janji Tuhannya. Tapi oleh kerana dia ada amalan apa? Pernah satu tiga dia tengok anjing lapar dagu. Dia pun pergi ambil air, giwi ke anjing saat ni air saat ni. Dengan kasut dia saat ni, wui ke anjing. Bila wui, kerana kasih sayang dia kepada makhluk Allah Ta'ala apung segala dosa dia saat ni. Walau dosa yang besar tu dosa tu. Wajib taubat. Bila Tuhan nak apa ikut Tuhan, menggohok Tuhan. Nampak? Tu kena ada sifat-sifat begitulah. Baik, nak ayat kata boleh duk menanya masa kita duk sekitar sini. Yang dolah malam sudah habis nak tidur juga. Mata duk pondok dolah malam nak kata nak naik masalah ni ustaz. Ni bagi pala mata pusing. Tengok ke apa dah ni. Tengok jugalah waktu. Cuma nak kata masa kita duk mengaji ni banyak ke bertanya, banyak ke berfikir tentang hukum hakim ni, tentang masalah duk mengaji nahwu sarah kau banyak menanya. Habis itu ilmu artinya tahu maka mustahil jahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya Allah Ta'ala amat mengetahui dengan tiap-tiap suatu. Apa tiap-tiap suatu ni? Benda wajib, benda mustahil, benda harus. Tanda situ. Tanda-tanda pada tiap-tiap satu. Cuba tak? Tiap-tiap suatu tu benda hak wajib, benda hak mustahil, benda hak harus. Kalau pada ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, syai'in tu kena pada benda hak harus. Sebab takluk kudrat hanya benda yang harus. Kalau pada ayat wallahu ala kulli syai'in alim, syai' sesuatu tu semua benda. Benda wajib, benda mustahil, benda harus. Macam mana Tuhan tahu benda wajib? Tanda Tuhan tahu benda wajib dengan makna mesti ada. Tuhan tahu benda wajib dengan makna mesti ada. Tuhan tahu benda wajib dengan makna mesti ada. Benda wajib dengan makna, kena panggil tak, dengan makna sesuatu itu mesti ada. Nak jelas lagi. Tuhan tahu benda wajib dengan makna sesuatu itu mesti ada. Tuhan tahu benda mustahil macam mana? Macam mana? Tuhan tahu benda mustahil, tandalah. Ingat boleh buat sendiri dah. Dengan makna sesuatu itu tak boleh ada. Tuhan tahu benda mustahil. Hak lain pula. Tadi hak wajib, hak mustahil. Sambung tak apa. Dan Tuhan tahu benda mustahil itu
Tahu benda mustahil macam mana? Dengan makna sesuatu itu, dengan makna sesuatu itu mustahil ada. Boleh. Dengan makna sesuatu itu mustahil ada. Boleh. Apa? Tuhan tahu benda mustahil itu dengan makna sesuatu itu tidak boleh ada. Sama lah tu. Tidak boleh ada. Sama sekali. Tuhan tahu benda mustahil itu dengan makna sesuatu itu tidak boleh ada sama sekali. Boleh? Ada? Dekat mana? Sesuatu itu tidak boleh ada sama sekali. Allah Ta'ala tahu benda harus dengan makna Allah Ta'ala tahu benda harus dengan makna gitu. Tanda. Boleh dah tu. Allah Ta'ala tahu sesuatu itu, tahu benda harus dengan makna Allah Ta'ala tahu sesuatu itu boleh ada dan tiada. Sebab harus ni dengan makna benda yang terima ada dan tiada. Boleh? Ming baca semula. Tuhan tahu benda apa ni? Benda wajib. Tuhan tahu benda wajib dengan makna sesuatu itu mesti ada. Mustahil. Tuhan tahu dengan makna sesuatu itu mustahil, tidak boleh ada sama sekali. Tuhan tahu benda harus dengan makna boleh ada dan tiada. Boleh ada dan tiada sesuatu itu. Itu maksud kata tahu sesuatu perkara wajib mustahil dia harus. Tahu bila? Tahu bila ilmu ni? Tanjizil qadim. Tanda situ. Ta'alluq ilmu inkishaf tanjizil qadim. Apa tanjiz? Lulus yang sedia kala. Boleh? Ilmu ni lulus yang sedia kala. Tuhan tahu sebelum ada segala perkara ni, Tuhan tahu dah semua benda. Allah. Tuhan tahu dah kita ni boleh nak mari mengaji. Alhamdulillah. Tuhan tahu petai kat kita agak apa. Kita pun tak tahu kita agak apa dekat agak. Kita mungkin rancang dekat agak nak rehat-rehat ke, misal kata nak macam rupuk ke, nak kemah ke, nak itu. Mungkin kita rancang, tapi benda berlaku tak tahu. Mungkin petai kat agak makan ming. Tak ada misal tau. Tak rancang pun dia memakai. Misal. Apa berlaku? Mungkin petai kat agak mati dah kitanya. Wal'ayazabillah. Tak silah muka tak ada nak sebat agama lagi. Dia kalau kata hidup kau dan buat maksiat pada Allah, baik mati. Tapi kalau kata hidup kita ni tujuan kerana agama Allah Ta'ala, baik hidup pada mati. Kerana masa kita hidup tu kita boleh lagi duduk usaha ke agama Allah Ta'ala, berbakti ke kepada Allah Ta'ala. Inilah dalam kitab Qatul Ghaisiyah kita belajar apa? Khidmat kepada Allah Ta'ala. Khidmat. Kita buat jasa. Dia kena ingat bila kita khidmat pada agama Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, nescaya Allah Ta'ala tolong ke kamu. Tuhan jamin dia tolong kita. Ni bukan jaminan wakil rakyat dah. Bukan jaminan seorang ustaz, bukan jaminan seorang pensyarah, bukan jaminan seorang ibu bapa, bukan jaminan seorang saing. Tak. Ini jaminan daripada Allah yang mustahil berlaku dusta. Ada pun manusia harus tidak berlaku dusta. Harus pada hukum apa taharuh tu? Akal. Harai pada dusta ni, harai pada syarak. Lupa dah hukum akal, hukum adat, hukum syarak ni. Manusia dusta boleh tak boleh? Boleh pada akal kita, bukan pada hukum. Pada hukum syarak kata harai. Jadi berlaku dusta pada manusia harus pada akal.
Dan haram pada syarak apa, pada undang-undang agama haram benda tu kalau kita tidak buat. Habis wallahu bikulli syai'in alim. Itu dalil akli, dalil nakli. Dalil akli pula. Ingat saya pergi pada tu. Pada tu. Dalil akli pula. Mana dalil akli? Ilmu. Kalau Allah Ta'ala tak mengetahui, tentu Allah Ta'ala jahil. Itu itu lemah. Apa tu? Tak ada adaan lain. Benda tu batin kerana telah ada yang musyahadah. Maka sabit Allah Ta'ala itu, sabit Allah Ta'ala itu ilmu, dan tidak lemah. Sabit Allah Ta'ala tu ilmu, tidak lemah. Bila kata lemah, tidak jahil. Boleh salah tu. Boleh tengok tadi juga ni. Boleh lah. Bayar. Tulis. Ada tulis situ pula. Habis nampak bulat-bulat tu. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang muttaqi, yang beriktikad ia mukmin, hendaklah berasa amat takut membuat maksiat. Apa? Kerana Tuhannya mengetahui akan halnya keadaan diri kita. Ni kita buat apa Tuhan tahu. Tahu bila? Belum buat lagi Tuhan tahu. Pagak oi. Tak. Kalau CCTV tu dia detect kita tu masa tengah buat. Masa duk curi tabung masjid tu baru dia detect kita duk curi. Semalam dia detect dah kita duk curi. Tak ada lagi dalam rakaman. Kau ada dalam rakaman CCTV. Esok nak berlaku berapa? Ada. Tu benda belawak tu. Mana tahu benda akan datang ni. Hak benda akan datang ni Tuhan yang tahu. Buat mari alat teknologi mana pun tak ada orang tahu benda akan datang ni kecuali Allah Ta'ala. Nampak? Dia ada demo dok cerita tu dongeng-dongeng je lah. Benda tu tak boleh nak diketahui benda akan datang kecuali Allah Ta'ala ataupun para anbiya yang diberitahu oleh Allah. Boleh juga. Tuhan beritahu ke Nabi SAW ataupun para Nabi Khidir alaihi salam tu boleh nak berlaku, Tuhan beritahu. Ataupun dengan teknologi kita nak buat gitu gini, tak ada. Tuhan beritahu. Enggak orang-orang lain ni tak ada tahu lah kecuali Allah Ta'ala beritahu ke dia. Habis itu hayat wallahu a'lam bissawab. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin ahmadan mustafa sayyidin mursalin. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin ahmadan mustafa sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما فقهنا في الدين وعلم التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تقبل الله منا منكم.